Mak kita ni nak beranak ke kita macam nak mati. Ayah pula cari duit membesarkan anak. Anak tak pergi kubur ayah. Ingat, kalau pergi kubur, beri salam. Kita dengan orang mati, dia ada barzakhun, ada dinding. Allah benarkan kita boleh lagi berhubung. Lepas tu kita pergi di kubur, sekurang-kurangnya, Assalamualaikum. Ingat Kalau kita nak pergi kubur ayah kita, kita sampai di pintu kubur besar tu, beri salam untuk penghuni yang ramai-ramai. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata dulu. Dan kita jalan, sampai di kubur ayah kita, atau mak kita, kita beri salam yang lain. Assalamualaikum ya abi. Salam sejahtera atas kamu kiranya wahai bapakku. Ya ummi, wahai ibuku. Nak gadap muka mayat. Ni mayat muka ke arah kiblat. Kita membelakangkan kiblat, ngadap muka dia. Assalamualaikum ya abi. Wahai bapak. Nabi kata, ziarah-ziarahlah kamu. Pergi-pergilah kamu kepada kubur-kubur yang ada. Kerana pergi ke kubur itu tanda yang mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Jadi kita perbetulkan balik kesilapan kita. Kita meninggalkan suatu amalan besar yang dipesan oleh Nabi, yakni ziarah.